Hello, hai bersama Ongsu. Okey, kali ini saya nak cerita tentang salah satu alat pengesan logam saya, metal detector, jenama Nokta Makro, model Simplex Plus ya. Okey, mesin ini buatan Turki ya, menggunakan teknologi VLF. Biasa kita dengar single frekuensi, yang ini VLF. Dan yang terbaru ialah multi frekuensi ya. Okey, dia frekuensi dia 12 kHz. Dia ada 5 mode. Okey, kita on. Okey, dah on. Simplex Plus. Okey. Yang ini ialah sensitivity dia. Yang ini mode uh, open, terbuka. Single frekuensi. Yang ini part 1, part 2. Yang ini pantai. Dan yang ini adalah all metal. Yang ini all metal ya. Dia punya ini LCD ada backlight ya, ada lampu. Okey, yang ini mesin ni adalah submerge. Boleh menyelam dalam air dalam 10 kaki. Tak masuk air, tak ada masalah. Tak perlu guna ini water resistant raincoat. Dia waterproof, boleh menyelam dalam air. Okey, bentuk dia stretch lah. Ya, stretch up macam ni. Berat 1.3 kilo, ringan saja. Ringan saja, 1.3 kilo. Okey, komponen-komponen ialah ni control box. Ini armrest tangan, control box, coil. Paling penting sekali ya, coil. Okey. Okey, cara guna dia mudah saja. Kita switch on. Lepas tu keluar ni display. Sebelum kita nak mulakan aktiviti, kita kena ground balance dulu ya. Ground balance ini. Okey. Volume. Ini ground balance. Tekan yang ni lama. Tapi pastikan keluar tadi. Kena turunkan sensitivity dulu, baru boleh ground balance ya. Ini kalau dia kedudukan macam ni, dia ada 6 level. Turunkan, baru boleh mula ground balance. Okey, cara dia tekan butang ground balance ni, pump ke tanah sampai dapat bacaan macam ni. Kita test. Bukan. Bagi ground balance dulu. Okey ni. Okey, dapat bacaan. Sehingga ada keluar bacaan macam seperti ini. Tak kira lah di pantai ke ataupun mana-mana kawasan. Okey, kita pergi tempat lain. Ini adalah ini untuk discrimination yang atas. Buang tone yang kita tak nak. Standard dia ni 3. Pastikan buang ni untuk kawasan yang ada pantai. Pergi vibration. Yang ini wifi. Ini adalah vibration. Kalau kena target dia boleh ada vibration ya, gegaran. Ini backlight. Okey, jangan terlalu sangat, nanti bateri cepat habis. Turun. Okey. Ini torchlight. Okey, ada lampu.
lupa tutup. Cuman nak tutup. Tak boleh tutup pula. Kan ni. Tolak. Okey. Ini adalah alat pengesan logam metal detector jenama Nokta Makro model Simpet Plus. Okey. Kali ini kita nak test ID dan bunyi setiap logam yang berbeza ni ya. Kita ada duit Sabah. Ya, duit Sabah. Not Borneo. Kita ada Sarawak. James Brook 1863. Yang ini 1888. Yang ini duit Kelantan. Ya, tahun 18 lebih. Atau 1840 rasanya. Ini Kelantan ya. Kesultanan Kelantan. Yang ini duit Qing Dynasty. Bronze. Yang ini duit Malaysia. Siri kedua. Duit siri kedua. Bunga Raya. RM1. Yang ini duit siri pertama. RM1. 1971. Kita ada paku karat. Kita ada cincin anting-anting. Kita ada silver, cincin silver. Dan kita ada koin-koin Qing Dynasty 17 lebih ya. Tahun 1730. Dan kita last ada dirham perak 999 dan juga emas 999 1 gram. Oke, kita tes. Oke, perhatikan dekat ID. Oke. Naikkan sedikit sensitivity. Oke. Jangan full lah, nanti terganggu sebab listrik banyak. Ada electromagnetic interfere. Jom kita tes paku dulu. Ini paku karat. Paku lah, besi, iron. Oke. Kosong 4. Dia punya ID 4. ID itu ialah nombor. ID maksud dia nombor. Dan tone dia macam tu ya. Ingat tone dia. Sekarang kita tes cincin silver 925. Bunyi nak sama tapi ID lain ya. Tadi 04, sekarang dia 66. Okey. Silver. Okey, kita tes duit RM1 Malaysia 1971. Bunyi lebih nyaring. ID dia lebih rendah daripada cincin silver. Sebab ini adalah duit dia campuran besi dengan ini alloy. Oke, kita tes tin coin, duit timah Kelantan. Oke, bunyi dia sama juga, tapi dia punya ID lebih rendah lagi ya, 48. Oke, kita tes tembaga. Kita tes James Brook. Nampak bunyi slow tapi ID tinggi 82 paling tinggi.
Kita tes duit Sabah. Duit Sabah dia lebih kurang juga sama material. Dapat sama 87. Oke, jom kita tes last. Kita tes last nih. Ini barang mahal. Oke, kita tes dulu silver. Kita tes silver dulu, dirham 999 1 gram. Oke, ID 8685. Macam lembaga. Ya. Oke, kita tes nih. Oke. 55 ya. 55 ID emas. Kalau 916 dia lebih rendah lagi ya. Oke, mantap. Oke, ini ada swasta ya. Swasta. Oke, jom kita tengok dekat mood lain macam mana. Tes duit Kelantan. Kita tes duit Kelantan. Oke, 48. Nah, ini tone line ya, jenis tone line. Dia ada 3 tone. Ini tone pertama. Tone kedua. Ini. Tone yang ketiga ini. Ini. 3 tone. 1, 2, 3. 3 tone. Jenis-jenis tone. Oke. Mantap. Sekian.